Power bank ni dah jadi power bank favorite aku. Korang bayangkan saiz dia yang mini macam ni, korang boleh pasang je terus dekat korang punya smartphone. Tak perlu susah-susah nak bawa macam power bank 30,000 mAh aku ni. Power bank yang aku ada ni adalah Type C untuk main port dia ni. So nak guna dia senang je, kita cuma just plug kita punya power bank dekat kita punya smartphone macam ni, dan automatic dia akan charge kita punya smartphone. Dan korang tengok lah, tak adalah besar sangat dia punya saiz tu. So semasa kita tengah charge ni, kita masih boleh guna kita punya smartphone dengan selesa. Korang boleh bayangkan tak, aku pergi Langkawi hari tu dengan wire-wire serabut macam ni, kemudian ada lagi smartphone dekat sini. Bapak, memang susah. Tapi disebabkan ini 30,000, memang sangat-sangat membantu betul pada waktu tu. Tapi untuk kegunaan harian biasa, aku rasa 5,000 mAh power bank ni dah cukup sesuai untuk nak charge kita punya device setiap kali kita keluar. Dan walaupun dia ada Type C untuk main device ni, dia ada juga bagi Apple punya kabel dekat tepi ni, dan dia ada wire yang panjang sikit. So untuk power bank ni dia ada dua jenis, iaitu Type C dan juga Apple punya kabel. So kalau korang ambil Apple sebagai main, dekat sini dia akan bagi Type C. So dua-dua jenis USB korang akan dapat, jangan risau. Dan nak charge balik pun dia menggunakan USB Type C. Sangat cepat untuk kita nak charge balik. So sangat mudah, kalau kita dah guna sekali habis, kemudian kita masuk dalam kereta, kita charge balik, berkemungkinan untuk full tu memang sangat-sangat tinggi lah. So selepas ni kalau aku keluar, aku cuma akan bawa power bank yang kecil ni je. Aku dah tak perlu lagi power bank yang besar-besar untuk aku nak cucuk dekat wifi aku, sebab wifi aku tu selalu habis bateri cepat sangat.